Kisah ni jadi kat Nilai Negeri Sembilan tahun 2023. Mangsa lelaki Bangladesh, kerja biasa je cari rezeki halal. Tapi hidup dia berubah bila dia dipercayai, dibunuh oleh geng rakan sebangsa sendiri. Semuanya mula bila jiran-jiran perasan bau pelik keluar dari satu bilik sewa. Diorang ingat bangkai tikus. Sekali polis datang, rupanya mayat manusia mayat tu dah berbungkus, berulat dan suspek siap cabut lari sebelum polis dapat tahan. Motif, polis syak hutang plus gaduh sama sendiri. Yang paling seram, polis kata mayat tu dah lama dan suspek ada cuba hilangkan bau. Bila polis cek bilik tu, barang-barang si mangsa semua kena curi. Telefon, dompet, dokumen semua hilang. Rumah sewa tu pula jenis bilik kecil, so bayangkan bau satu rumah. Jiran pun tak boleh tidur malam. Siasatan polis tunjuk suspek ni geng yang sama tempat kerja. Diorang siap balik kerja macam biasa, buat muka tak bersalah, padahal mayat ada dalam bilik sebelah. Laporan forensik tunjuk mangsa kena tindakan fizikal berantal. Macam memang niat nak banoh. Kes ni habis kecoh, sebab antara kes warga asing banoh, warga asing paling kuat tahun tu. Ramai netizen cakap Malaysia makin seram bila geng warga asing sebangsa sendiri bergaduh sampai tahap bid'nuh. Polis masih buru saki-baki suspek yang cabut ke negeri lain. Ada juga yang dah ditahan. Tapi motif sebenar hutang atau cemburu masih dibuka oleh polis. Nak layan kisah True Crime Malaysia yang seram dan ngeri setiap minggu? Jemput follow